Hello guys, welcome back to my YouTube channel Syahmi Official guys. Okay, sekian lama aku tak buat video. Okay, hari ni aku akan buat video apa ni, vlog ke Stadium Nasional Bukit Jalil. Tengok siapa sebelah aku. Housemate aku. Hari ni kita berada kat Setapak, on the way ke Stadium Nasional Bukit Jalil. Ini berapa bulan? 14 September 14 Oktober September Oktober guys, sorry 14 Oktober Malaysia lawan Laos di Nasional Bukit Jalil. Let's go! Fik, berapa kosong Fik mana ni? 4-0. 4-0? Weh, 4-0 aku. Yes. 5-0 insyaAllah. Okay, apa-apa korang tunggu video ni sampai habis. Let's go! Sekarang apa ni, kita dah hampir tiba dekat Stadium Nasional Bukit Jalil. Kau boleh tengok view apa ni, jam gila tu Afiq. Yes, betul. Memang jam lah. You tak tahu berapa ribu ni. Tak tahu berapa tiket terjual. Kita nak beli lah tiket online. Tengok. Kau boleh tengok view depan ni. Okay guys, sekarang kita dah sampai. Baru jumpa parking kan? Kita dah sampai Nasional Bukit Jalil. Jauh. Stadium ni belah sana. Bapak jauh parking banyak. Ui. So, let's go. Kita tengok bola. Korang tunggu sampai habis video ni. Aku akan tunjuk satu-satu, okay? Let's go. Gol.
Baru nak kena tukar. They will be 4 minutes of added time. Malu kodok kan. Okey, sekarang kita dah habis perlawanan antara Malaysia dan Laos. Skor menang Malaysia menang 5-1. Ya. Ya dah. Siapa skor? Faizal Romain Morales 2 gol. Bantu aku ingat. Ongzo 1 dengan Paulo Josue. Josue. Dia dah senang siapa dah. Kita jumpa lawan Nepal nanti bulan 11. Bulan depan. Dia dapat skor.
Okay guys, itu dia vlog untuk hari ni. Jadi itu saja yang aku mampu buat. Apa ni, vlog di Stadium Bukit Jalil Malaysia lawan Laos 5-1. Jaringan daripada Faizal, Paulo Josue gol sendiri, Romain Morales 2 gol. Baik Yus. Baik bos. Pik macam mana perasaan Pik? Perasaan excited dan teruja. Teruja. Sebab Faizal Halim dah saya jaringkan gol. Weh, first time aku pergi stadium dengan Siu. First time, okay. Nice. Itu saja konten untuk kali ni. Kau jangan lupa subscribe, like, share and comment. Jangan lupa share. Mi baru nak comeback. YouTube. Sekian lama telah tinggal YouTube ni. Jadi aku nak comeback. Okay, kita jumpa pada next content. Bye bye.